Hai, welcome back to Wisma Kacang. So hari ni, cahaya. Hari ni kita orang nak pergi iftar dekat Masjid Sendirian. Hai. So hari ni saya ulang balik. Hari ni nak pergi Sendirian. Finally. Cerah. Sekarang tengah tunggu orang-orang lain. Macam tu lah. Cantik Doina hari ni. So shaking kat tangan aku. Cantik sangat. Aduh, apa dia nak cakap? Tak dengar lah. Tak sampai. Dah sampai dah. Tak sampai lagi. Dah sampai lah. Akhirnya vlog ni menuju juga Senayan. Setelah 5 kali tutup. 5 kali dia cakap dah Senayan. Nampak tak? Nampak tak? Oh, tak nampak. Bapak semua ramai kau. Bagilah orang jauh, orang dekat buat apa? Saya nampak nombor plate dia punya Ubi. Uzma tak buat kamera. What do you mean, bro? Mana tu? Ini muka aku. Dah menjerit nak. Tak masuk ke? Dah pakai penuh. Patut kising kekek. Pakai mana? Sumpahlah penuh. Ya, jangan dia jaga untuk VIP mana tau. Kita kan VIP. Mesti ada sepatut VIP. Masjid Seri Senayan. Naik atas. Dah sampai. Menuju dalam. Kat dalam kot. Siapa tu? Kat dalam kot. Kereta. Biar. Okay, sekejap guys. Bagi masuk ni. Kau memanglah dah biasa. Tu orangnya. Cantik gak guys. Boleh lah. Sekarang baru ambil tikar. Sebab nanti nak duduk dekat lantai je. Ya. Mila. Aduh panas. Sabar weh. Aku nak lampai. Hai. Pergi jaga weh. Kita On the way balik. kita pergi bazar ke? Pergi. Nanti. Orang ambil gambar tu. Mila. Explain. Apa yang explain? Tengah buat apa? Kita tengah beratur. Ke sini. Tengah beratur? Kita tengah beratur nak ambil makanan. Ya guys, makanan free guys. Dekat gila ni. Jana, Mina. Apa? Pusing lah. Safety. Ish, tak nampak tak ada lighting. Makanan free guys. Ya, habis satu orang. Ujung tu ada bubur kacang, kalau ada habis. Yang ni bubur lambuk. Ambilkan satu untuk aku. Letak atas ni bubur lambuk. Pilih seorang satu. Terima kasih. Nama special. Baik. Aku ada Makanan free secure. Hari ni ada bubur lambuk. And then nasi hujan panas. Lepas tu ada donat sikit. Dan satu jenis kuih yang aku tak tahu. Dan air sirap. Aku kan nak minum air sirap kenduri. Dapat ke apa ni? Kami ambil. Aku dengan Mila ambil. Dia cakap ada kuih. Lepas tu aku pun ambil lah. Lepas tu ambil juga situ. Isi. Tapi dia kata ambil seorang satu je. Betul aku macam nak ambil untuk kawan. Jadi kat dalam Dia tak cakap tak. kepada satu ni persamaan 3 level tangga. Ya ke? Satu ni dia persamaan 3 level tangga. Maksudnya memang kena naik tangga. Tak boleh je naik tangga tapi cuma tak sangka pula macam tangga ni. Naik tangga tadi. Tapi macam weh, macam kat Madinah. Mana? Aduh. Kau dah pergi umrah tak ajak dah. Sorry tu. Cup in camera. Berapa ni? 6. Nak pergi dah? Nak cukup boleh. Set bazar. Hai, sekarang kita dekat bazar. Tak tahu bazar apa namanya tapi dia adalah berhadapan dengan Masjid Sendirian.
Weh, habis dah asap-asap weh. Dah jam Pattaya ni. Kenapa aku tak nampak air ni? Tadi depan sekali. Jagung tapi jagung je. Mana Tinder? Mana? Okay, cuba kita tunjuk suasana sikit. Tak berapa tenda. Okay, inilah suasana bazar di hadapan masjid. Itu tu mah air balang. Ramai lah, ramai. Tapi memang Kereta pun lagi ramai ni. kalau kita naik kereta tadi memang sini tak sampai. Tak sampai, lepas tu nak cari parking balik pun tak sempat. So better kita jalan kaki je lah. Ya, ya. Oh ya. Alright. Air balang. Dia tu, Jangan jagung. Ish, tapi ni tak ada tu. Oh, ada cup lah. Tadi pergi bazar, so Ina beli jus Tembika, yang aku beli air apple, tak tahulah air apa. Kids beli air blue lemonade. Jana beli air jagung. Pika beli air Jana jagung. Lepas tu Pika beli air grape lychee. Yun beli air mangga. Mila, kau beli air apa? Mila beli air kelapa. So kita orang ada variety of drinks and boleh share. Hari ni berapa Ramadan? 14. Hari ni, hai semua, hari ni 14 Ramadan. Saya dan Kekacang iftar dekat Masjid Senayan. Yeay. Pusing. Okay, alright. Ish, garangnya. Alhamdulillah. Sekian. Cantik kan korang? Cantik sangat. Tapi ramai sangat hari ni. Sebab hari ni weekend. Okay, bye. Okay, perasaan dah habis. Alhamdulillah dah habis terawih dekat Senayan. Dah habis SPM dah. Lalu SPM mana? Yeay, finally. Nak balik rumah. Tak ada, buat kita tiket flight lagi macam mana. Hidup mama. Nak ambil gambar. Rate Senayan pada hari ni. Saya suka 10/10. Tak 9/10 sebab ramai orang. Okay, Usman. Saya, imam dia walaupun habis pukul 10 tapi aku tak rasa lama sebab dia baca sedap. Tak ada baca sikit je lah. Dia sikit tapi dia sedap. Sebaris, 2 baris. Sikit baca ke baris. Kalau kau nak baca panjang-panjang kau kan sedap je suara kau. I mean bagus tak imam ni consider kat orang tua kat sini instead of Tapi yang tak considernya tak rampas. oh yes tu. Sorry, Terus tak macam kau tak nampak kan sini jarak kan. Tak ada inisiatif nak ketepi macam aku tak ada kisah itu yang tadi dia main phone duduk sekeliling dia semua orang tengah solat. Tak ada, kau besar bangun lah pergi belakang. tak ada pun. Capture Usman baby. Usman baby lah. Alhamdulillah saya rate 9/10. Kenapa? Kenapa kurang 1? Kurang 1 sebab ramai sangat orang je. Tapi yang lain orang okay sebab I'm so happy tercapai Tidak hadis ke Senayan. Lepas ni apa next? PMB next hari Selasa. Okay, Ina rate Dia tak pergi Senayan. aku macam aku pun nak balik rumah. Senayan dulu. Weh, bercakap kat atas. Ina rate Rate Senayan dulu. Kita dah pergi ke rate apa ni? Rate Masjid Senayan tak payahlah. Kau rate berapa? 9. Kau rate berapa? 9. 9 kat Mana boleh? Aku tukar lagi. Mana boleh? Okay, 8.5. Kenapa? Kenapa 8? Ramai. Betul dia agak dan tandas jauh. Dan jauh tandas. Dia seorang. Dia like kerja yang lain Nanti sangat Pika menikah korang datang tak ramai. Ya, dia stay Negeri Sembilan. So Aku tak boleh solat dah tu macam mana? Aku tak ada 3. Okay, you rate Senayan. Dengan malu. You rate 10 sebab boleh ambil setiap sudut. Tapi tak boleh ambil semua lagi. Jadi lepas ni baru boleh rate. Okay, so kita tunggu next rate. Yang sebenar. Mila tunggu Mila. Bye-bye. Mila rate 10 Okay, bye. Tutup kamera. PN
Jumpa di TN. Kalau dari rumah lah. Tapi kita ada bye. Sekali dia Okay guys, Hari ni kita dekat apa nama dia? dataran nilai. Sebab tak ada tempat tidur. Sebab tadi kita dah selesai moreh di Sendayan, terawih di Sendayan. So kita lepak di dataran nilai. Duduk sini sampai pukul 3. Lepas tu pukul 3.30 balik Senayan balik. Okay, suasana malam. Ramai ke unexpectedly? Tengok tu guys, kat tengah-tengah tu ada padang, ramai orang lepak, main basikal. Dia sama, vibe dia sama macam Weh, bau bunga api. macam dataran Merdeka je. Lebih kurang je. Hai. Hello everyone, so we are at dataran nilai. Aku ke pelapor. Boleh aja buat challenge ni. Bentang tu tolong jangan sampai hati. Mana satu depan kita. Ni belakang. Sini. Buat je lama dulu aku. Ya kan serius. Tapi kan cepat announce. Apa benda ni? Menimbulkan fitnah. Takut. Mana dia? Esok? Aku tahu esok. Jom buat satu Dari tadi lagi. Okay, TikTok dulu, lepas tu naik beca, lepas tu main merchant. Tak naklah main merchant. Korang nak buat? Tadi tu kena bagi Usman kot. Bagi Usman ni hati dua kan. Okay. Lagi sekali. Okay. Apa nak buat untuk tubuh? Ini ketua ni. Okay, shoot. Oh, nak shoot dah? Dah? Bila? Bagus nak ambilkan. Hai guys, selamat pagi. Hari ni pagi Ramadan ke-15. Nak sahur Senayan tapi penuh dengan polis, so kami takut. So kami pergi sebab dia orang punya program like dia orang yang organize. Jangan kutuk. Beep. Orang ni tutup ambil barang. Mila yang tertidur, yang volunteer jadi guide. Saya kali hitam. Ni kau apa ni? Kau punya good time. Okay. Disco. Saya cakap saya tak nak tidur tapi akhirnya tertidur juga dan Alhamdulillah selamat. Mila nak beli ni egg-tart. tak tahu berapa. Kita nantikan adakah dia akan beli atau tidak. Tapi nampak macam tak banyak tak je fresh. nak. Tak jadi, okay? Reject. Aku ada sudu bubur lambut. Dispatch. Betul muka aku. Protect artis. Ramai yang artis kat sini kena protect ni. Sekarang tengah tunggu apa? Wonton soup. Tengah tunggu Anton soup. Tak lawa ke? Apa? Apa? Belum. Dah, bijak. Tu Mila tengah mencari apa lagi tu? Kerang sepi. Jom makan. Beri gambar kau. Video. Video. Yalah kau. Okay, kita orang berhasil secure our goods. Yeah. Apa anda beli? Apa anda beli? Onigiri. Cuti. Me with my girls. Kau langgar sama. Apa dia tiba dah dapat tidur ni? Sangat ni. Boleh dah tepi ni je lah. Tepi aja tak. Cepat je lah.
Merempat je lah. Okay guys, Buat kau memori. kita orang akan on the way merempat. Tak, kau rakam macam tu. Kita orang akan on the way merempat. Okay guys. Okay hi guys, kita akan mulakan. Sedih lah. Ya angkasa gelaku. Na 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 na. Kan angkasa dan kelabu. Mempunyai adik-beradik yang ramai. Mereka hanya makan di tepi jalan. Ni masuk set apa? 999 kan? Alamak. 999. Betul. 9 pula. Betul pula. Ini bukan satu jenayah. Mereka telah dihalau. Engkau cuba bagian boleh tak? Hi guys. So sekarang kita orang kat depan 7E berdekatan Masjid Sendayan. Melaporkan daripada Sendayan Negeri Sembilan. Memang terang tengah 999. Nampak nanti tutup muka. Naik dia apa macam tu? Tidak. Lah makan kat sini. Kita orang berdua special sikit lah. Golongan T20 sikit. Nak tengok golongan B40? Wajar. Tengok gelandangan. Terbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi letak seribu. Dah macam Tu lah pasal. yang tak makan kat kek tu cepat Terbumbungkan angkasa kelabu, Bumbungkan angkasa gelap. Ya, Ustaz pasti kat insert Demi nama. Hai. Hi, so we are literally in the court waiting for all the people. Dia orang tengah ambil gambar kat dalam. Kita orang tak sanggup lah weh panas-panas. Kita orang suka bergambar. Kita orang suka Tapi ber-OTV. sebab kita orang dah busuk. Tapi demi Oh tu aku nampak tapi dia. sebabkan Oh kepanasan semua lah tapi. kita orang sanggup menolak keinginan bergambar. Saya pernah ambil tadi dulu. Bye. Bye. Hai guys. Sekarang pukul 9. Kita orang dah settle semua benda kat Sendayan. Sekarang kita orang nak balik UIA. Okay? Sabarlah. Jumpa di next episode. Ke mana kita ni? Ada cakap ke mana kat kita tiba-tiba. Okey, 1, 2, 3. Ke mana kita ni? Oh,